Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pegang sini boleh? Pertama, saya ucapkan dulu terima kasih kepada Ustaz Dan. Ini adalah senior saya di rumah, maksudnya dia adalah senior kepada senior. Ustaz Dan berikan kami guru buat dia. Terima kasih kepada pengurusi majlis, abang yang dua orang yang kacak bergaya tadi. Yang saya hormati adalah pengetua sampai sekali, ibu kepada kita semua. Kepada barisan guru-guru yang saya cintai dan sayangi, dan juga kepada pelajar-pelajar sampai sekali yang hebat sekali. Saya sebenarnya datang sini nak mengajar maths dengan maths je. Tiba-tiba Ustaz Dan minta saya, okey, nanti ambillah masa 15 minit cakap kepada orang ini. Saya pun tak tahu yang you guys this boleh kan saya cakap macam ni. You guys, awak ni sebenarnya ada sambutan kemerdekaan. Jadi saya adalah prepare sikit untuk bercakap dengan awak semua, tapi tak adalah prepare untuk kemerdekaan. Tapi saya cuba relatekan, boleh ke? Kisah ni macam ni, sebelum tu saya ni sebenarnya rasa rendah diri. Pasal saya bukanlah orang yang saya rasa paling layak untuk berada di hadapan untuk bagi ucapan kepada awak. Sebab saya tahu ada lagi ramai lagi orang yang lebih layak dekat luar sana untuk bagi ucapan kepada awak. Tapi inilah takdirnya untuk saya berada di hadapan ini bersama dengan kalian semua. Dan pastinya takdir itu ada sebab. Jadi saya nak ambil peluang dan ruang ini untuk berikan apa yang saya boleh sampaikan kepada pelajar-pelajar sampai sekalian. Seperti semua orang maklum, saya adalah alumni Sambes, tapi sebenarnya saya celup je. Saya masuk sini waktu Form 4 dan juga Form 5. Siapa yang sini masuk Sambes waktu dia Form 4? Raise your hand please. Abang yang belakang, akak yang belakang, awak yang angkat tangan, sebenarnya awak yang sekarang adalah saya yang dulu. Saya belajar banyak perkara sebenarnya bila saya bertukar daripada sekolah harian pergi ke sekolah asrama, dan saya nak sampaikan pengalaman saya untuk awak ambil iktibar dan untuk awak gunakan menempuh hidup awak di hari mendatang. Saya share sikit. Baik. Pertama, ada kawan tapi jangan ikut kawan. Saya ulang. Ada kawan tapi jangan ikut kawan. Apa maksudnya? Awak sekarang boleh berkawan, tapi jangan ikut kawan awak untuk segala keputusan yang ingin dibuat. Pengetua dah suruh tulis. Ibu dah suruh tulis. Sambil-sambil tu dikatakan gemuruh untuk cikgu yang ambil 10 degree dari dunia. Ada kawan tapi jangan ikut kawan. Maknanya buat decision daripada diri awak sendiri. Sometimes kita ni suka ikut kawan bila nak buat apa-apa keputusan, dan akhirnya apabila satu-satu perkara berlaku pada kita, kita salahkan orang lain sebab kita kan tahu lah, itulah, inilah, sebab inilah, sebab inilah. No. Saya nak minta pelajar sekalian, start daripada hari ini, make your own decision. Segala decision kita kadang-kadang ada betul, ada salah. Betul? Dan tak semestinya decision kita ni memang sentiasa tepat. No. Itulah kehidupan. Mesti akan ada right, akan ada wrong. Andai kata apa-apa keputusan kita itu salah, bertanggungjawab. Take responsibility. Sebab kita dah decide keputusan kita itu sendiri.
saya percaya bila you boleh decide dan you boleh responsible, you have that responsibility, awak akan fly high, awak akan terbang tinggi. Nak tanya, apa decision ataupun macam mana kita nak wujudkan responsibility dalam hidup kita? Kita ambil benda yang paling mudah boleh? Tepati masa. Oh, saya lupa, saya tak kenalkan diri saya ni kan. Nama saya Mati Busia. Kita pernah jumpa dekat mana-mana tu sebelum. Jadi tak, kita jumpa kat mana? TikTok. Saya just nak pesan, kalau awak pernah jumpa saya dekat TikTok, itu bukan saya. Saya tak ada TikTok. Yang saya ada adalah app mengaji. By the way, harapnya apa yang awak tengok saya dekat mana platform media sosial memberikan kebaikan manfaat pada awak. Awak dapat benda baik ke benda buruk? Harapnya benda baik lah Baik, saya patah balik. Fatih kata untuk you be responsible, buat dulu decision yang kecil, tepati masa. Bro, sometimes kalau kita ada dekat mana-mana benda-benda yang kecil seperti sampah, buanglah. Kalau itu sampah awak sendiri, boleh faham? Dan benda kecil macam ini akan memberi impact kepada benda yang lebih besar. Macam mana kita nak buat satu decision yang besar kalau decision yang kecil ini kita tak boleh laksanakan? Start small. Jadi, saya rasa saya dah sampaikan mesej yang pertama. Ada kawan, tapi jangan ikut kawan. Make your own decision. Pertama. Kedua, saya berada dekat sampai sini waktu 2007 dan juga 2008. You guys lahir 2000 apa? Oh, maksud kau tak lahir lagi lah Tu dia. Satu benda yang saya perhatikan daripada dulu sampailah sekarang saya dah besar dan saya teringin nak ubah saya yang dulu. Oh, by the way, ini hanyalah ibarat macam pesanan daripada seorang senior kepada junior. Yang senior sayang kepada junior dan juga anak-anak murid yang ada. Satu pesanan saya yang kedua yang saya nak sampaikan, malu biar bertempat. Bagus abang ni. Malu biar bertempat. Apa maksud saya malu biar bertempat? Saya kira tidak terlalu besar untuk saya sampaikan yang awak ini adalah wakil untuk orang yang beragama Islam dekat luar sana. Saya ulang balik apa yang saya tadi. Saya kira tidak terlalu besar untuk saya kata kita semua adalah wakil orang yang bersekolah agama dekat luar sana. Betul atau tidak? Dan saya percaya jawapan ini ada yang boleh jawab dengan confident, ada yang mungkin dia tak tahu dia nak jawab macam mana. But believe me, awak sekarang berada di sekolah agama menengah Bestari. And I believe ini adalah sekolah yang terbaik yang ada di dalam Selangor. Dan awak bawa nama agama. Bila awak dekat luar sana nanti, orang akan melihat awak, orang akan pandang awak. Dan waktu itu, tolong bawa agama kita cantik, baik, mewakilkan diri kita. Bila kita malu tak bertempat, tidak berani ke hadapan, ataupun saya panggil jangkung kampung, saya tak kenal awak, saya just sampaikan je. Oh, kalau dia dekat belakang dia lah paling berani, tapi bila panggil ke depan, taklah, tak boleh lah, malu lah. Persoalan sampai bila? Disebabkan ketidakberanian kita, disebabkan kita pengecut, akhirnya ada orang luar yang bangkit dan nampak
dan melebihi kita yang beragama Islam. Faham maksud saya? Jadi ini juga adalah satu tanggung. Saya nak tanya, korang masuk sekolah agama ni sebab suka ke sebab terpaksa? Memang pilih sendiri. Maksudnya lahir-lahir dah tahu nak masuk Islam. Itu teruk sangat. Tapi masa dah 5 dah tahu nak masuk Islam. Tak tahu, tapi inilah takdirnya dalam kita masuk sekolah ni. Again, inilah takdirnya. Bukannya awak tak pernah terfikir langsung, tapi ini adalah takdirnya. Maka ini bukan masa untuk kita nak mengelak, ini masa untuk kita hadap. Dan again, sesuatu takdir berlaku pasti ada sebab. Dan jadi orang yang kehadapan, jadi orang yang berani. Macam mana nak start? Kalau tadi untuk buat decision yang kecil kan, saya kata buat apa? Buang sampah sendiri ataupun tepati masa. Untuk awak keluar daripada kepompong ketakutan untuk jadi lebih berani, simple. Waktu dalam kelas, just angkat tangan, jawab soalan. Guys, kadang-kadang kita memang tak tahu nak jawab betul. Tak apa, angkat je. Salah, kena gelak, itu je. Betul, kena gelak, itu je. Tapi you learn something. And kita sebenarnya kekurangan orang yang berani dekat luar sana, orang yang kehadapan. Dan akhirnya orang yang kehadapan adalah orang-orang yang tiada isi. Dan itu mengakibatkan negara kita sebenarnya bukan makin kehadapan, tapi makin terkebelakang. Kita tak nak. Faham maksud? Nah, boleh ulang balik yang kita mulakan di semua ni. Okey, ada kawan tapi jangan ikut kawan, make your own decision. Kedua, malu dia bertempat. Kadang-kadang kita ni mati lah sebab kita sekolah agama. Memang malu tu bagus, tapi malu tak habis-habis. Dia bertempat. Yang ketiga, Allah SWT. Sekejap, saya dah tulis. Saya nak tengok balik dia. Ketiga ini adalah benda yang saya pegang daripada dulu sampai sekarang. I still remember my teacher when I was in Tadika. Cikgu Mai dia. Kita tak saya bukan ini dia. Cikgu Mai menuju ke sekolah rendah, pergi ke sekolah menengah. Dan saya memang ada special place in my heart untuk sampai sini. And that's why saya cuba juga untuk luangkan masa pergi ke sekolah untuk ajar apa yang saya boleh sampaikan. Sebab saya nak awak semua ni, kita tak tahu sebenarnya doa cikgu mana yang dimakbulkan untuk kita berjaya di dunia dan di akhirat nanti. Jadi poinnya adalah hormat cikgu. Dan bila saya maksudkan dengan hormat cikgu ni, awak mesti mendalami, menjiwai. I believe kita dekat rumah ada mak ayah, betul? Dekat sekolah kita ada siapa? Ada water. Cikgu-cikgu kita lah. Jadi saya ingin ambil kesempatan ni untuk ucapkan terima kasih kepada cikgu-cikgu yang ada. Cikgu, dikatakan gemuruh kepada cikgu-cikgu kalian. Di hadapan, bagi cikgu-cikgu yang ada sekarang ni adalah cikgu-cikgu yang baru. Cikgu-cikgu saya yang lama tak ramai. Salah satu yang saya, cikgu yang saya ingat adalah cikgu yang ada saya kimia. Tapi cikgu sekarang dia kimia je. Cikgu ajar juga masih kimia. Cikgu kalau saya tak silap, saya takut saya tersilap, tapi bukan cikgu Rashidah, Cikgu Syahidah. Lebih kurang. Saya ingat, masih ingat. Kenapa? Sebab
Saya dulu bodoh gini. To be honest, sorry. Perkataan saya mungkin sedikit kasar begini. Tapi to be honest, yes, saya bodoh gini. Apa yang cikgu Syahidah ajar, saya just dengar aja. Tapi saya dengar. Saya tak borak. Saya just dengar, tapi saya tak faham. Saya angguk. Saya senyum. Tapi saya macam, betul. Tapi saya percaya berkat kesabaran seorang cikgu itulah yang buatkan saya ada di sini pada hari ini. Terima kasih sekali lagi. Hormat cikgu. Tak susah untuk awak senyum pada cikgu awak. Betul? Dan anda kata kalau ada cikgu yang memang menyakitkan hati, ya, kita ni manusia, akan ada situasi seperti itu. Kalau ada cikgu yang menyakitkan hati awak, tak apa, senyum, it's okay. Simpan dalam hati, bukanlah simpan tu maksudnya awak tak boleh nak luahkan, no. Kadang-kadang kita ni yang terpengaruh dengan media sosial, dengan orang-orang dekat luar sana, pengaruh barat, semua benda yang kita nak tegakkan, semua benda kita nak hakkan. Jadi cukup saya stopkan sampai situ. Saya nak beritahu hormat cikgu. Sebab kita tak tahu doa cikgu mana yang akan membawa kita berjaya di dunia dan di akhirat. Dan yang terakhir, sebagai penutup, saya juga nak mengambil kesempatan ini untuk bagi tahu awak sekarang ada dalam satu what we call Solihah, itu dia ini sebutkan Solihah. Jangan ulang. Solihah. I believe nanti awak kat luar sana, mungkin awak takkan ada lagi dalam situasi yang ini. Jadi apa yang awak tengah ada hari ini, hargai. Buat sehabis baik, usaha sungguh-sungguh, enjoy every moment, bergurau sedia dengan kawan. Sebab satu masa nanti awak akan rindu momen-momen ini. Oh, apa dah rindu? Tambah lagi form 5. Awak dah nak BSSK, awak dah nak tengok member-member sebelah dah. Masing-masing akan buat haluan masing-masing. Jadi adanya awak hari ini, hargai masa yang ada. And nanti bila awak dekat luar sana, saya ingin meminta pertolongan. Berilah manfaat kepada orang luar dekat sana. Sebab sebenarnya Malaysia memerlukan orang-orang seperti awak. Sebab saya ada anak. Kalau hari ini saya ajar awak, bercakap di hadapan ini bersama dengan awak, who knows, satu hari nanti awaklah pula yang akan mengajar anak-anak saya bercakap di hadapan anak saya. Itu dulu dari saya. Terima kasih. Saya doa yang baik untuk awak sentiasa. Jumpa nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.